inilah salah satu dia yang kita panggil warehouse yang AI yang canggih untuk make sure the spare part memang proper storage, proper system, macam ni lah. Yang ni akan diimplement di Enforce. Hari ini adalah hari yang ketiga kami berada di China, dan hari ini juga kita dapat melawat kilang QJ Motor di China, di mana rakan media dapat melihat secara terus proses pembuatan motosikal yang lebih sistematik dan lebih canggih yang salah satunya adalah ada di QJ Motor. Dan apa yang kita lihat kat sini semua adalah sistem AI yang digunakan dalam proses pengeluaran motosikal, dan juga penyimpanan dan ataupun inventory untuk spare part dan juga ataupun alat ganti untuk motosikal QJ ini adalah sistem yang sangat canggih yang menggunakan fully automation, dan juga ianya adalah satu benda yang amat penting dan kami di Enforce juga sedang membangunkan inventory ataupun warehouse system, automation system yang sekarang dibangunkan untuk memastikan bahawa alat ganti ataupun spare part sentiasa diuruskan dengan keadaan yang sangat-sangat baik. Walaupun Enforce ada satu syarikat yang sangat kecil, tetapi kami memiliki masa depan untuk memastikan bahawa pengurusan spare part adalah amat penting. Dan insya-Allah kami juga akan memiliki kilang seperti sekarang ni tuan-tuan tengok, itu adalah salah satu dia. Yang ni adalah sangat canggih yang digunakan di QJ Motor. So insya-Allah di Enforce kami juga akan membuat sistem yang seperti ini satu hari nanti. Stay tune. Assalamualaikum.